Tolong like, share, komen, subscribe. UMNO Sabah, siapa tidak tahu, Wang Mokhtar pelima perang UMNO Sabah. Kali ini PRN Sabah ke-17, kehandalannya amat dinanti-nantikan orang Sabah. Jika ianya gagah, buktikannya dengarkan sahaja apakah dirinya sendiri tersungkur rebah atau terus berdiri gagah. PRN ke-17 Sabah adalah penantu UMNO Sabah. Gendang mula dipalu, suara lunak laungan irama perang dinyanyikan, ikut rentaknya oleh penglima gagah berani. Segala sarunai ditiup terumpet membakar semangat juang wira mengusung senjata dan bendera tuju ke medan parang Peran Sabah. Ke-17 pastikannya kemenangan miliknya UMNO Sabah, ibu pejabat di Malaya. Itulah kerja tugas bosku sambil buat lawatan tugas-tugasnya sambil-sambil menyalam dan minum air. Ada kuasa bila lagi kalau macam biasa-biasa jawatan tidak ada lain ceritanya. PRN Sabah ke-17, parti-parti nasional berpusat di Malaya, amat penting bagi mereka, tidak dapat dinafikannya. Lebih-lebih lagi, UMNO perlu memanangi Peran Sabah ke-17 selepas tersungkur yang dulunya gagah jagohan, bukan celang-celang lagi, hampir setengah abad suku abad di Sabah itu pun rasanya tidak puas hati, salahkan sana salahkan sini. Sebabnya perkiraannya lama memerintah itu alasannya yang logik masuk akal orang Sabah. Khasnya kuncu-kuncu dan geng-gengnya itu. Biasalah dalam politik cara lama dulu-dulu, siapa mahu buka pakungnya di dada sendiri. Sekali lagi, lambaran baru mahu dicatatkan di buku rekod Sabah nanti di PRN Sabah ke-17 didindangkan ulangi pelimanya. Itulah juga harapan di PRU16 juga sudah menanti. Jika gagal PRN Sabah, artinya kehandalan bermain di padang kecil dan besar sudah tidak bisa lincah. Macam dulu lagi, malahan tewas terus tersungkur. Inilah penantu masuk pusingan ke PRU16, kuncinya di Sabah. Laungan kata-kata azimat pentingnya Peran Sabah ke-17, masa depan parti UMNO Sabah Malaya, parti nasional, terus gagah, warna baju merah cap keris hebat Peran Sabah 17 ni. Tentukan UMNO Sabah tersungkur, terus di Sabah pikir-pikirkanlah, orang Sabah siapa kamu, sebenar-benarnya kita berkawan, bukan segala-galanya kawan. Berhati-hati ke mana kamu pergi, tinggi-tinggi pangau terbang akhirnya hinggap di belakang kerbau juga. Kita dengarkan suara seruan indah lambaran baru, bererti perdamaian, keamanan, kemajuan dan semua manis-manis madu, tidak lagi kata radu, sampai rata atau apa-apa, garang, gagah berani seolah-olah lemah tidak bermaya lagi. Ikuti sekarang petikan kata-kata disampaikan oleh pemberita ini. Kita hanya ada satu kumpulan kepimpinan BN Negeri Sabah. Itu yang ditegaskan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi bahawa beliau tidak mahu sebarang bentuk perpecahan berlaku dalam parti ketika negeri Sabah sedang bersiap sedia menghadapi PRN ke-17. Beliau turut menolak sebarang kewujudan kumpulan atau kem tertentu yang cenderung kepada individu tertentu dalam kalangan pimpinan parti di Sabah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Gerak 17 UMNO Sabah Parlimen Sepanggar yang diadakan di Institut Kemahiran MARA IKM Sepanggar. Menurut beliau lagi, semua kepimpinan parti perlu mengetepikan perbezaan pendapat yang sebelum ini menjadi punca kekalahan BN pada dua pilihan raya umum PRU berturut-turut. Sehubungan itu, Ahmad Zahid menggesa agar semua pihak dalam UMNO Sabah menutup lembaran lama dan membuka buku baharu demi memastikan kemenangan pada PRN kali ini.